Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Digital Addiction, bagaimana media sosial mengubah otak remaja. Dengan membawa satu persoalan, adakah kita mengawal skrin atau skrin mengawal kita? Mari kita melihat situasi remaja dan dunia digital hari ini. Adakah kita tahu, purata jam remaja bersama skrin adalah lebih kurang 7 jam setiap hari. Mereka menjadikan media sosial sebagai sebahagian rutin kehidupan harian. Situasi ini akhirnya menjadikan penggunaan kepada skrin ini berlebihan dan boleh menyebabkan ketagihan. Dan yang menakutkan ialah dopamin dan addiction ini mengubah tingkah laku remaja. Mari kita lihat apakah itu ketagihan digital. Ketagihan digital merujuk kepada penggunaan teknologi secara berlebihan dan tidak terkawal sehingga mengganggu kehidupan harian seseorang. Media sosial direka dengan pelbagai ciri yang membuatkan pengguna terus melayari aplikasi tersebut. Antaranya ialah sistem notifikasi, video tanpa henti dan butang like. Di sinilah mencetuskan dopamin dalam otak. Apa maksud dopamin? Dopamin ialah bahan kimia keseronokan yang membuatkan kita ketagih. Otak remaja masih dalam proses perkembangan. Attention mereka semakin pendek. Otak bergantung kepada instant reward. Brain development masih berlaku dan menjadikan neural activity terjejas oleh skrin. Ketagihan ini akan meninggalkan kesan terhadap emosi dan mental remaja. Pertama, peningkatan tahap kebimbangan dan tekanan harian. Kedua, budaya perbandingan sosial menurunkan keyakinan diri. Ketiga, remaja mudah merasa kesunyian dan kemurungan. Keempat, ketagihan digital boleh membawa kepada kemurungan kronik. Tahukah anda, cahaya biru daripada skrin boleh mengganggu hormon tidur atau melatonin. Akibatnya, remaja tidur lewat dan tidak mendapat rehat yang mencukupi. Apabila kurang tidur, mereka mudah letih dan sukar fokus dalam pelajaran. Akibatnya, sukar fokus semasa belajar kerana gangguan digital berterusan. Kedua, masa yang diperuntukkan untuk belajar mula berkurangan. Ketiga, prestasi akademik merosot akibat kurang tumpuan dan masa belajar. Dan kesan yang terakhir ialah, interaksi dunia sebenar berkurangan, ini menyebabkan kemahiran sosial terjejas. Persoalannya, sejauh manakah serius masalah ini pada masa kini? Mari kita lihat realiti digital semasa. Baiklah, mari kita lihat realiti hari ini. Data dan dapatan di Malaysia menunjukkan bahawa penggunaan skrin telefon harian semakin meningkat. Penggunaan telefon pintar menjadi paling kerap merangkumi 68.5%. Selain itu, realitinya hari ini juga melihat trend kesihatan mental remaja juga semakin serius. Dapatan data juga merekodkan kira-kira 1 hingga 7 remaja mengalami masalah gangguan mental. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz Akuan bin Muhammad Bakhtiar, wakil daripada Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru, ingin menaikkan soalan kepada Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azman bin Jamil, bersedia untuk kita meramah. So, apakah soalan Tuan? Baiklah, soalan saya, apa pandangan Tuan tentang ketagihan gadget di kalangan remaja pada masa kini? Oh, pandangan saya bagi pendapat dan pandangan saya lah, ketagihan remaja buat masa sekarang ni, dia boleh mendatangkan kesan kepada 3 perkara. Pandangan awal lah, dia boleh mengganggu sistem pendidikan, dia boleh mengganggu kesihatan para remaja, dan dia juga boleh mengganggu sosial remaja tersebut. Itu pandangan saya. Boleh Tuan ulas lebih lanjut? Maksudnya tentang 3 perkara tadi ke? Ya. Okey. Baiklah. Untuk sesi pelajaran, apabila seseorang itu terlalu fokus, dia akan lalai dengan pelajaran mereka. Dia akan teruskan dengan game, dia akan main dengan kawan dia. Jadi, pelajaran dia mungkin akan tertinggal. Kemudian, dari aspek kesihatan, bila terlalu fokus dengan phone, mata kita akan cepat rosak. Itu yang paling jelas kelihatan lah. Yang lain-lain tu mungkin mengganggu dia punya mental juga. Okay. Dan dari segi sosial, bila dia lalai dengan gadget, maka dia tidak bercampur dengan orang rawam. Jadi kat situ dunia dia berada dengan gadget dia saja. Itu antara 3 yang ringkas lah. Okay.
Terima kasih atas pandangan Tuan itu tadi. Inovasi yang kami cadangkan ialah Digital Balance System 3, 2, 1. Formula ini mudah diamalkan oleh semua remaja. 3 membawa maksud, hanya 3 jam maksimum dengan media sosial. 2 pula, membawa maksud, 2 jam, tanpa telefon sebelum tidur. Dan, 1 membawa maksud satu aktiviti dunia nyata sehal seperti bersukan, membaca atau berinteraksi bersama keluarga dan rakan. Sebagai kesimpulan, media sosial bukanlah sesuatu yang negatif sepenuhnya kerana ia memberikan banyak manfaat dalam komunikasi, pendidikan dan perkongsian maklumat. Namun begitu, penggunaan tanpa kawalan boleh memberi kesan kepada perkembangan otak, kesihatan mental, kualiti tidur dan prestasi akademik remaja. Oleh itu, setiap individu perlu belajar mengawal penggunaan teknologi dan mengamalkan tabiat digital yang sihat. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, kami ingin meninggalkan satu mesej penting, technology is powerful. But our minds are more powerful. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum.